Kebanyakannya pelancong luar, kalau datang Perlis, mereka nak pergi Langkawi. Jadi bila mereka nak pergi Langkawi, mereka akan singgah dulu kat JT Kuala Perlis. So, bila mereka singgah kat JT Kuala Perlis, kat situ memang banyak orang jual laksa. Jadi kat situ mereka dah start rasa sedap laksa Kuala ni. Jadi itulah bermulanya orang tahu kata Perlis ni famous dengan laksa dekat Kuala tu. Dan saya rasa kebanyakannya kalau belah-belah Kuala ni ramai orang duk start buat laksa ni pasal kat JT kita tahu ikan murah. Ikan termenung dekat area Kuala tu memang murah. Jadi depa tak kedekut bahan. Nak bubuh laksa, nak bubuh ikan dan kuah tu memang banyak. Jadi itu dah jadi signature belah situ untuk buat laksa tu. Jadi semua kedai pakai duk jual laksa. Macam kalau yang belah KL tu, kadang-kadang orang petang-petang duk cari goreng pisang, keledek goreng, semua kan. Tapi kami cari laksa. Laksa gu dengan air kacang, cucuk udang, tu memang kenalah tu combo.